Tuan-puan, bagi yang dah masuk umur 40-an ataupun 50-an, apa persediaan tuan-puan untuk hari persaraan nanti? Pernah tak dengar artikel bertajuk kita perlukan RM240,000 untuk bersara dengan bermaruah pada usia 55 tahun. Average warga emas hidup sehingga 75 tahun di Malaysia. Maknanya kita ada lagi 20 tahun untuk hidup selepas bersara pada umur 55 tahun. Kalau seperti artikel tadi tu, kita perlukan simpanan RM240,000. Kalau kita bahagi dengan 20 tahun tu, tinggal RM12,000 setahun. Bahagi pula dengan 12 bulan, tinggal RM1,000 sebulan untuk dipakai. Cuba bayangkan, cukup ke RM1,000 sebulan untuk tampung hidup masa tu? Sedangkan nilai RM1,000 sekarang pun dah makin kecil. Bayangkan pula, lagi 20 tahun akan datang. Sebab tu penting ada simpanan emas sebagai pelindung nilai. Emas bukan untuk cepat kaya, tapi untuk kekalkan nilai kekayaan kita. Bila duit fiat kita tukar kepada emas, nilai dia tak terjejas bila mata wang jatuh. Malah harga emas biasanya naik bila nilai duit makin susut. Jadi kalau tuan-puan nak mula buat tabungan persaraan dalam bentuk emas atau nak tukar sebahagian simpanan kepada emas, saya boleh bantu. Hubungi saya untuk saya bantu.